Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, salam seronoknya cinta Al-Quran dan selamat petang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang saya muliakan semua. Semoga tuan-tuan dan puan dan kami juga yang berada di sini insya-Allah sentiasa berada di bawah naungan, di bawah rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita ini sentiasa dibimbing, dipandu dan dituntun setiap apa yang kita lakukan ini supaya mendapat berkat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada sekecil-kecil perkara sampailah ke sebesar-besarnya insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, pada petang ini kita dapat bertemu dan berkumpul semula dalam satu majlis ilmu yang mana akan kita sama-sama mempelajari satu muka surat Al-Quran. Satu muka surat Al-Quran yang mana pada hari ini kita akan masuk pada muka surat yang ke 552.
552 surah As-Saff ayat 6 sampai ayat 14 lah. Jadi semalam kita dah habiskan baki daripada surah Al-Mumtahinah dan kita masuk surah yang baru, surah As-Saff ayat 1 sampai ayat 5. Maka pada hari ini kita akan sambung ayat 6 sampai ayat 14. Muka surat 552. Saya dah letakkan semuanya info-info yang penting dekat bahagian atas skrin telefon tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan diharapkan semuanya dah bersedia dengan Al-Quran masing-masing. Ambil Al-Quran, ambil pen, ambil pensel untuk catatkan poin-poin penting. Dan macam biasa, tolong saya, bantu saya sharekan live ini sebanyak yang mungkin. Bantu saya untuk repostkan juga live ini, dan boleh bantu saya untuk tap screen dan follow kita untuk siapa-siapa yang belum follow kita lagi. InsyaAllah kita buka dahulu live kita, pengajian kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik, insya-Allah tuan-tuan muka surat 552 552. InsyaAllah saya bacakan dahulu. Tuan-tuan puan sila semak, dengarkan. Kalau saya ada tersilap, kalau saya ada tersalah, tegur saya dekat ruangan komen, insyaAllah. Saya bacakan dulu tuan-tuan puan untuk ayat 6 lah pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Okey, baik, itu dia ayat pertama, ayat 6 pada hari ini. Wa idh qala wa idh zal, tuan-tuan puan, zal makhrajnya di hujung lidah. Wa idh, pastikan bila kita sebut zal tu, bila kita sebut huruf zal, tak kisahlah zal baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, even baris mati sekalipun, tuan-tuan dan puan, pastikan di hujung lidah lah. Wa idh ko. Dia jangan wa iz. Jangan wa iz. Kalau kasar-kasar sangat nanti dia jadi huruf zai. Dia lembut je. Wa idh ko. Macam tu. Wa idh qala Isa ibnu, sabnu, kena lantunkan ba ni, qalqalah sughra, jangan sabnu. Jangan sabnu tetapi sabnu. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil
Ya bani, panjangkan ni di sini dengan panjang 4 ataupun 5 harakat, mad jaiz munfasil. Israil, ra mad wajib muttasil. Tadi ni ini mad jaiz munfasil, ra mad wajib muttasil. Apa beza dia tuan-tuan dan puan? Beza dia adalah kita kena tengok kedudukan ombak bertemu dengan hamzah. Kalau kita bercakap pasal mad jaiz, kalau kita bercakap pasal mad wajib, dalam kepala kita, fokus kita adalah kepada ombak dan juga hamzah itu. Jangan tengok benda lain, tengok ombak dengan hamzah. Daripada ombak dengan hamzah itulah, kedudukan ombak dengan kedudukan hamzah itulah yang membuatkan sama ada dia akan jadi mad wajib ataupun mad jaiz. Okey? Faham? So, ni kita pandang di sini, ni ombak dia bertemu dengan hamzah tetapi dia terpisah. Terpisah tu maksudnya ombak ni dia ada pada kalimah bani, tetapi hamzah ada pada kalimah Israil. Okey, jadi dia terpisah. Maka apabila dia terpisah macam ni, jadilah dia mad jaiz munfasil. Kemudian Israil, kita tengok juga hamzah dan ombak bertemu. Sama juga bertemu, sama macam tadi. Tetapi Israil adalah satu kalimah. Kan? Kalimah Israil yang kita cakap Israel itu adalah satu kalimah lah. Israel, Isra lah dalam Quran, Israil. Maka ra dengan hamzah dengan ombak ini dia duduk sebelah-sebelah, dia bertemu dalam satu kalimah, maka jadilah dia mad wajib muttasil. Jadi itu adalah serba sedikit ringkasan ataupun penjelasan berkaitan dengan perbezaan mad wajib dengan mad jaiz. Boleh faham setakat ni? Baik, dua-dua sama sahaja 4 ataupun 5 harakat lah. Ya bani Israila inni Israila inni, nun sabdu dengungkan wajibul gunnah 2 harakat. Inni Rasulullah bukan Rasulallah. Kena jaga-jaga dekat sini ni, jangan ambil ringan. Kalau berubah dia punya kalau berubah dia punya baris dia, takut-takut boleh mengubah maksud lah. Sebab bahasa Arab ni ataupun Al-Quran itu sendiri, kenapa kita tak boleh baca dengan baris yang salah? Sebab dalam bahasa Arab, baris itulah yang memainkan peranan. Baris itulah yang menentukan ayat itu bentuk dia macam mana. Kalau macam dalam kita, tulisan rumi kita, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dia tak ada baris, tak ada apa, dia guna perkataan. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, baris-baris itulah yang menentukan dia punya ayat tu, grammar dia macam mana, comprehension dia macam mana. Macam mana kita belajar bahasa bahasa Melayu kan, ada tata bahasa lah, ada pemahaman lah, ada apa lagi. Macam itulah. So sama juga dengan bahasa Arab, tapi bahasa Arab dia bergantung kepada baris itu. So sebab itulah Al-Quran tak boleh salah baris. Sebab takut-takut kalaulah baris itu sepatutnya katalah baris itu depan, tapi kita baca baris atas, so konteks ayat dia ataupun susunan ayat dia akan jadi berubah. Bila berubah, takut-takut dia akan mengubah maksud sekali. Itulah orang cakap apa? Sebabnya kenapa dalam Al-Quran ni kesalahan baris itu dia termasuk dalam kesalahan yang berat. Dia termasuk dalam lahnul jali, kesalahan yang bimbang akan mendatangkan dosa lah. Kita tak nak benda-benda macam tu berlaku, maka kena berhati-hatilah. Baca Quran tu kena berhati-hatilah. Baik. Inni rasulullahi ilaikum ilaikum, pastikan dengungkan dengan 2 harakat, rapatkan bibir sebab jumpa dengan mim sabdu, idgham mislain saghir. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu. Ilaikum musaddiqal lima, bukan musaddikul, bukan musaddikil, bukan musaddiqal lima, itu semua salah.
Okey, kena masukkan terus ke dalam lam sabdu, maka secara automatik yang qaf ni dia dah tak boleh nak didengungkan lah, tak payah. Sebab dia idgham bila gunnah. Apa maksudnya? Kita idgham, masukkan ke dalam lam la gunnah, tidak dengung. Masukkan ke dalam lam la gunnah, tidak dengung. Jadilah dia idgham bila gunnah. So, jangan baca musaddiqal lima. Jangan baca macam tu. Masukkan terus musaddiqal lima. Musaddiqal lima. Kalau kita boleh eja dia adalah QOL lah. QOL, qol, macam tu. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Kalau nak berhentilah, contoh kan. Taurah. Kalau nak berhenti, maka tukarkan ta marbutah ini menjadi huruf ha. Kalau nak sambung, macam biasalah huruf ta. Taurati wa macam tu. Wa mubashiran bi. Iklab di sini mim kecil ekornya ke bawah bertemu dengan ba, hukumnya adalah iklab, dengungkan dua harakat. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti. Kena senyum kat sini sebab apa? Sebab jumpa dengan ya, ingat dalam kepala terus. Bila jumpa dengan ya, senyum, dengungkan dua harakat lah. Bi rasuli ya'ti, ti dua harakat mak asli. Min ba'dis, iklab di sini. Min ba'dis, matikan terus dekat sin. Ba'dis muhu Ahmad. Muhu, nampak ada waw kecil, lepas tu atas dia ada ombak. Maka ini adalah mad sillah tawilah. Perlu dibaca sama ada 4 ataupun 5 harakat. Min ba'dis muhu Ahmad. Ahmad, kena lantunkan dal ni lah. Qalqalah kubra kalau berhenti. Jangan Ahmad. Jangan Ahmad. 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 Kena de kan macam tu. Okey, qalqalah kubra. Falamma, mim sabdu dengung dua harakat, wajibul gunnah. Ja'ahum, ja'a mad wajib muttasil lah, sebab ombak dengan hamzah dia bertemu dalam satu kalimah, iaitu kalimah ja'a. Dia bukan kalimah ja sahaja, tidak, dia ja'a. Maka inilah kita panggil dengan mad wajib muttasil. Ja'ahum bil, mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, dengung dua harakat. Ja'ahum bil bayyinati qalu hadza pedas sihrum mubin. Tanwin bertemu dengan mim sabdu. Bila jumpa dengan mim sabdu, kita tak tahu nama hukum sekalipun. Bila jumpa je dengan mim sabdu, maka rapatkan terus bibir, dengungkan dengan dua harakat. Okay, idgham ma'al gunnah. Sihrum mubin. Bin mad arid li sukun 2, 4 atau 6 harakat. Okay, itu dia untuk ayat yang pertama, ayat 6 Ini live ke? Ya, betul, kita tengah live. Dekat TikTok boleh buat ulangan ke? Saya tak tahulah. TikTok boleh buat ke tak boleh, tapi kita live. Kita sekarang ni memang tengah live, bersiaran langsung sekarang. Jam menunjukkan jam 3.34 petang 10 hari bulan 12 hari Rabu. Betul tak? Kita sedang bersiaran langsung sekarang. Baik, so untuk ayat 6 saya bacakan sekali lagi, sekali lalu tuan-tuan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, ya bani Israil inni Rasulullah
إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر mubin. Ayat yang pertama iaitu ayat 6 selesai dan kita masuk pula pada ayat seterusnya, ayat yang ke-7. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Waman azlamu nun mati nun mati ataupun nun sukun, maka hukumnya adalah izhar halki. Izhar halki dibaca dengan jelas dan terang. Waman azlamu mim sabdu dengungkan dua harakat wajibul gunnah. Mimman iftara 'ala Allahil kadhib. Contohlah kan, kalau nak berhenti dekat sini, maka jangan lupa untuk lantunkanlah. Kena lantunkan ba dekat belakang, dia akan jadi qalqalah kubra. 'Ala Allahil kadhib. Kalau nak sambung tak adalah, sambung macam biasa. 'Ala Allahil kadhiba wa huwa. Cumanya jangan kalau kita nak berhenti kita baca 'Ala Allahil kadhib. Jangan kazib tak nak, salah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib wa huwa yud'a. Kena lantunkan dal ni. Kena lantunkan qalqalah sughra. Jangan baca wa huwa yud'a wa huwa yud. Jangan yud. Wa huwa yud'a wa huwa yud'a. Lantunkan qalqalah sughra. Wa huwa yud'a. Panjang 4 ataupun 5 harakat, mad jaiz munfasil. Ilal Islam, bukan alal Islam. Tiba-tiba kita baca mata nampak macam alal pula, kita pun baca wa huwa yud'a alal, bukan alal ilal. Wa huwa yud'a ilal Islam. Boleh panjangkan lam itu belakang dengan panjang 2 atau 4 atau 6 harakat, mad arid li sukun. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Qaumadh, madh, masukkan terus dekat dha, alif lam syamsiyah. Qaumadh zalimin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi
walau karihal kafirun. Yuriduna ri, ada ya kosong. Ada ya kosong selepas huruf yang berbaris bawah, maka itu lama asli, 2 harakat. Du, ada waw kosong selepas huruf yang berbaris depan, maka itu lamat asli, dibaca dengan 2 harakat. Liyuta, tuan-tuan dan puan-puan, huruf qalqalah ada 5. Ba, ju, da, ko, to, ataupun baju da koto lah, tapi kita sebut dengan koto. Ba, jim, dal, kof, to. Dalam kelima-lima huruf qalqalah ini ada 3 huruf yang bunyinya sama, ada 2 huruf yang bunyinya sama. Sama tu maksudnya dari segi mulut kita tu macam mana nak membentukkan dia. Okey. Dalam 5 huruf ini, ba, ju, da, ko, to, ataupun ba, jim, dal, kof, to. Ba, jim, dal, 3 ini dia sama, iaitu kalau misal kata lantun, maka mulut kita dalam bentuk yang pipis macam ni, ataupun dalam bentuk yang melebar ataupun senyum. Contoh, ada, aja. Contoh kan, ada, aja, aba, baba, baja, bada, iba, ija, ida, tada, tida, tuda, taja, tuja, tija. Contoh. Tuba, taba, tiba. Nampak dia macam tu. Tetapi untuk qaf dan juga to, dia tak boleh macam tu juga. Dia tak boleh. Contoh ata, aka, dia bukan. Untuk qaf dan to dia aqa, ato. Benda ni tuan-tuan dan puan kena faham dan kena pegang baik-baik. Sebab apa? Sebab sampai ke hari ni tuan-tuan dan puan masih ramai lagi yang baca huruf qalqalah ataupun perkataan yang ada qalqalah itu tak betul. Terutamanya pada huruf qaf dan pada huruf to. Kenapa? Sebab dalam kepala dia cuma tahu yang qalqalah kena lantun, qalqalah kena lantun, qalqalah kena lantun. Tapi dia tak peka, dia tak ambil tahu yang walaupun kena lantun, tetapi qaf dan juga to, lantunan itu mulutnya kena bulat. Aqa, ato, baqa, bato. Apa lagi contoh? Raqa, raqa, roto. Apa lagi contoh? Lah contoh aqa, ato. Nampak? Dia bukan ata, aka. Dia bukan macam tu. So, yang dekat sini huruf to, maka kena disebut dengan liyuta, bukan liyuta. Okey. Dekat sini memang saya kena bagi tahu banyak kali, macam mana sekalipun saya tetap juga kena bagi tahu, sebab saya yakin dalam kalangan yang menonton semua ni mesti nanti kalau misal kata saya tak tegur benda ni awal-awal, kalau tuan-tuan pun baca sendiri, mesti ada yang baca macam tu. Yuriduna liyutfi'u. Lepas tu nanti bila orang tegur, kan saya dah lantunkan, kan saya dah qalqalahkan. Ya, betul. Memang dah lantunkan, memang dah qalqalahkan, betul. Tapi macam mana sebutannya tu? Okey. So, untuk huruf to dan juga huruf qaf lah, macam dekat sini huruf to, maka liyuta, bukan liyuta, liyuta, bukan. Okey, kena ingat benda tu. Bermula hari ini siapa yang selama ni qalqalahnya salah, bermula hari ini tolong perbetulkan. Okey, buat latihan banyak-banyak. Sebab benda ni kalau tak buat latihan nanti dia cepat lupa. Kalau tak buat latihan hari ni saya ingatkan, saya bagi tahu, hari ni ingatlah. Lepas tu kan esok lusa kan dah lupa baca balik macam tu. Baca balik Iqra bismi rabb, Iqra, Iqra. Bukan Iqa, Iqa. Iqra, Iqra. Boleh Baik. Yuriduna liyuta
fi u dua harakat u dua harakat dekat sini. Nurallah, bukan nurullah, bukan nuru tetapi nura. Benda-benda yang saya dok cakap, yang saya explain panjang-panjang ni, maksudnya benda tu penting dan kemungkinan yang besar orang baca salah dekat situ. So saya tekankan dekat situ. So tuan-tuan dan puan, jangan bila dah dengar tu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ambil pen, ambil pensel, tanda tuan-tuan dan puan, tanda. Saya cakap dekat sini apa dia? Nurullah, jangan nuru. Maka apa yang tuan-tuan dan puan kena buat, ambil pensel, bulatkan baris atas dekat ra ni. Macam tu. Supaya nanti kan bila tuan-tuan dan puan baca sendiri kan, nampak ada bulatan. Oh, ustaz ada pesan hari tu, bukan nuru tetapi nura. Okey? Baik. Nurallahi bi afwahihim. Okey, yang ni tolong dengar baik-baik. Semua orang yang sedang menonton, tolong dengar baik-baik dekat sini. Saya tak tahu kenapa, tapi setakat yang saya dah buat appointment, yang saya dah buat talaki, yang saya dah dengarkan bacaan, tuan-tuan dan puan, kebanyakannya lagi ramai daripada tak ramai. Okey, lagi ramai yang bila perkataan afwahihim ni, saya tak tahu kenapa, macam mana boleh jadi macam tu, tapi ramai yang akan baca bi afwahihim. Percayalah cakap saya tuan-tuan dan puan. Lillahi ta'ala saya cakap, betul. Itu yang saya banyak dengar sebelum-sebelum ni. Saya tak tahulah kenapa kalau hi ada dua kali baris bawah, satu tu yang huruf ha pertama tu mesti dia bertukar kepada huruf hamzah. Baris bawah. Bi afwaihim. Jangan ihim. Bi afwahihim. Ada dua kali ha dekat situ. Bukan satu hamzah, satu ha. Tidak. Okey? Kebanyakannya baca macam tu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwaihim wallah. Nampak? Bi afwaihim. Sekali dengar macam betul lah. Kena dekat orang-orang yang tak tahu, orang-orang yang tak berapa nak celik sangat berkaitan dengan makhraj, berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan tajwid. Betul lah dia baca ni, baguslah dia baca. Padahal kita dah tukar huruf lah tu. Kita dah tukar huruf dah. Kita dah tukarkan ha tu jadi huruf hamzah. Sepatutnya hi, hi, ha, hi, hu. Bukan ha, i, hu. Bukan i, hi kat situ. Okey? Tolong tuan-tuan jaga baik-baik kat situ. Sebab itu melibatkan pertukaran huruf. Maka tak boleh salah lah. Tak boleh ada tolerate. Tak apalah ustaz, sikit-sikit tak apa ustaz. Alah, sekali-sekala. Dia bukan masalah sekali-sekala ke apa, tidak. Dia dah jadi kesalahan yang berat, maka tak boleh tuan-tuan dan puan. Okey, sekali lagi. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Bi afwahihim. Jaga kat situ. So, tandakan, bulatkan ke, gariskan ke, apa ke, biar jadi peringatan. Okey, jangan biarkan berlalu nasihat ni ataupun teguran ni macam tu je. Takutkan tuan-tuan puan pula yang melakukan kesalahan kan esok lusa, tak nak. Okey. Wallahu mutimmu. Dengungkan betul-betul mim sabdu ni wajibul ghunna, dua harakat. Mutimmu nurihi, dua harakat maksilah qasirah. Walau karihal kafirun, run man aril sukun 2, 4 atau 6 harakat. Okey, setakat ni macam mana tuan-tuan dan puan? Boleh lagi masih boleh kita nak masuk pada ayat yang ke-9. Semangat tuan-tuan dan puan Baik. Tuan-tuan dan puan tak perlu tekan join live, tak payah. Untuk pukul 3 tak payah tekan join live. Untuk kita punya pengajian pukul 3, saya seorang je yang akan bercakap. Saya je yang akan menerangkan
Saya akan contohkan, saya akan menjelaskan, saya yang akan baca. Okey, untuk pukul 3 tak payah tekan join live, tak payah. Waktu pukul lain ada, boleh. 10 pagi boleh, 12 tengah hari boleh, 2 petang boleh, 9 tengah malam boleh. Pukul 3 tak payah. Okey, alright. Ayat berapa? Ayat 9. Siapa-siapa yang baru masuk, tuan-tuan dan puan, dekat atas ayat Al-Quran tu saya dah tuliskan dah besar-besar kat situ. Surah As-Saff ayat 6 sampai ayat 14. Muka surat 552. Muka surat 552. Boleh ambil Al-Quran masing-masing, buka muka surat 552. Yang belum follow kita, tekan button follow dulu dekat penjuru kiri belah atas tu, tuan-tuan dan puan. Bantu saya share live ini, bantu saya repostkan live ini, dan juga bantu saya untuk tap screen, insya-Allah. Okey, baik. Ayat yang ke-9 saya bacakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Huwallazi. Hari ni tak ada tulisan tersebut, Ustaz. Tak ada. Hari ni tak ada tulisan tersebut, Ustaz. Ada belah atas kan? Kawan-kawan yang lain ada tak tulisan dekat atas ayat Quran tu? Surah apa, muka surat berapa, ayat apa? Kenapa ada yang tak ada pula? Macam mana boleh tak ada? Ke bawahkan sikit lah. Boleh ke bawahkan sikit. Letak je bawah sikit. Dekat warna putih tu ke. Biar nampak bawah sikit. Ada kan? Ada. Macam mana boleh tak ada? Terlindung ke apa? Saya ke bawahkan sikit biar nampak senang. Letak bawah sikit lah. Apa ni? Takut dah atas sangat. Itu baru jelas. Okey, baik. Okey, baik Nampak Tadi terlindung. Terlindung. Bukan tak ada. Ingatkan tak ada. Terlindung Okey, baik. Kita dah ke bawahkan sikit dah. Tadi letak atas sangat. Ada Okey, baik. Ayat yang ke-9 dah baca dah 9. Baik. Huwallazi zi panjangkan, ada ombak di situ, dia bertemu dengan hamzah tetapi terpisah. Maka ini adalah mad jaiz munfasil. Okey. Huwallazi arsala rasulahu dua harkat maksilah qasirah. Bil huda dua harkat da ada alif kecil mak asli. Wa dinil haqqi liyuzhirahu dua harkat hu kat sini maksilah qasirah. Alat di, masukkan terus, jangan baca macam ni tau. Jangan alal di. Alat di. Sebab tu saya selalu ulang, saya cakap apa dia, nampak sabdu masuk terus, nampak sabdu masuk terus. Jadinya jangan kita pergi pandai-pandai pergi tambahkan pula tanda sukun, tanda mati dekat lam ni. Kita pun baca alal. Jangan ambil ringan tuan-tuan dan puan pasal alif lam qamariyah, alif lam syamsiah ni. Sebab sampai ke hari ni sebenarnya masih ramai lagi yang keliru. Masih ramai lagi yang baca alif lam qamariyah, alif lam syamsiah tak betul. Masih ramai lagi. Alif lam qamariyah jarang lah. Alif lam qamariyah biasanya memang baca betul je lah kan. Ada macam ni contoh wadinil haq, kebiasaannya betul. Tetapi alif lam syamsiah ni selalu bermasalah.
Alif lam syamsiah ni selalu orang baca dengan alif lam qamariyah juga. Sepatutnya alat di, tapi ada yang baca alal di. Dia pergi matikan pula lam ni. Dia pergi baca dengan lal alal di. Salah. Nampak sabdu tu masuk terus. Nampak sabdu dekat dal, maka lam terus masuk dekat dal. Lekatkan je. Alat di, LAD, lat. Alat di. Alif lam syamsiah namanya. Okey? Alat dini kullihi, dua harkat, hi maksilah qasirah, walau karihal musyrikun. Kun mad arid li sukun, 2, 4 atau 6 harakat. Selesai untuk ayat 9, kemudian kita masuk pula pada ayat yang ke-10, tuan-tuan dan puan. Apa yang saya katakan tadi, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan qalqalah, berkaitan dengan alif lam qamariyah, alif lam syamsiah. Walaupun tuan-tuan dan puan rasa macam tuan-tuan dan puan selama ni dah baca Quran apa semua, tetapi kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya kita punya sebutan tu betul-betul tepat ataupun tidak pada makhrajnya. Sebab huruf-huruf hijaiyah ni dia ada tricky sikit. Dia bukan macam kita punya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Itu semua lain-lain bunyi dia. Tapi huruf-huruf hijaiyah ni dia hurufnya dah nak dekat sama. Okey, dah nak dekat sama. Contoh hamzah dengan ain, satu a, satu a. Kalau salah memang terpeleset, memang tergelincir. Satu sin, satu shin. Kalau salah dia boleh tertukar. Okey. Satu ha pedas, satu ha simpul. Okey. Lepas tu satu kha, satu ha pun sama juga. Okey. Satu qa, satu ka. Apa dia lagi? Dia lebih kurang je. So sebab tu saya kata macam mana pun nak belajar Al-Quran, nak baca Quran, basic tu kena kuat. Jangan sesekali kita nak belajar Quran tetapi kita terus langkah aja. Langkah tu maksudnya kita tak belajar basic, tak belajar asas, lepas tu tiba-tiba je nak masuk Quran. Sebab takut lambat nak khatam. Orang lain kawan-kawan semua dah khatam, kita tak khatam. Kita sibuk-sibuk nak masuk Quran juga. Padahal bacanya masih tonggang terbalik lagi. Huruf pun masih tertukar lagi. So basic tu kena kuat. Kena belajar daripada awal, kena belajar daripada asas. Kalau saya nak bagi tahu semua benda betul-betul daripada asas, nak betul-betul detail dalam live, tak dapatlah tuan-tuan puan. Sebab dalam live ni kita nak kejar masa, kita nak kejar muka surat, kita nak kejar ayat. Jadinya saya cuma boleh bagi tahu ini betul, ini salah, yang ni kena buat macam ni, jangan buat macam ni. Tapi dari segi dia punya betul-betul teori dia, dari segi dia punya asas dia yang betul-betul detail terperinci, yang tu kena belajar betul-betul. Kena belajar ikut silibus, kena belajar daripada awal, tak boleh lompat-lompat. Okay, so nak belajar daripada awal, nak belajar daripada asas, tuan-tuan puan, kami ada sediakan pengajian, kami ada sediakan silibus. Okay, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, nombor dekat sini. Okay, nombor dekat atas kepala saya warna kuning ni 0111621 tu, ambil nombor telefon tu, kemudian hubungi kita. Okay, cakap bagi tahu nak jadi apa? Nak jadi ahli untuk nak belajar daripada awal, daripada asas. Okay. Yang ni memang ada warna merah. Dia tak ada kacau apa-apa dalam ni. Okey, baik. Ayat yang ke-9. Kita masuk pula pada ayat yang ke-10, tuan-tuan puan. Okey, siapa-siapa yang rasa nak kena belajar balik, siapa-siapa yang ada kesedaran diri kan, selama ni baca tapi tak tahu entah betul entah tidak, asalkan baca, belajar balik daripada awal, belajar balik daripada asas, kuatkan balik. Orang panggil apa? Basic makhraj, sifat-sifat huruf semua tu, barulah kita boleh baca Quran tu dengar pun sedap je. Ini kalau huruf pun sebut ala kadar,
huruf pun sebut dah tergelincir-gelincir dia punya sifat dia semua tu, macam mana nak dengar sedap? Betul tak? Okey, basic tu kena belajar balik. Kami ada sediakan tuan-tuan dan puan jangan nak belajar dalam live je, tak boleh. Live ni bukan untuk betul-betul belajar. Live ni sekadar live sahajalah. Sekadar bimbingan sikit-sikit macam tu je lah. Tapi kalau yang betul-betul nak belajar, ada buku, ada modul, ada nota, ada latihan semua, yang tu kena jadi ahli lah. WhatsApp nombor Wahab nombor kita dekat atas ni. Okey. Nak kena belajar Iqra' semula ke? Kalau nak belajar Iqra' makan masa lama. Okey. Tapi kami sediakan pengajian daripada awal, tapi bukan menggunakan Iqra' lah. Kami menggunakan konsep ataupun menggunakan cara teknik Al-Barki. Dia lagi cepat daripada Iqra'. Dia tak memakan masa yang lama. Belajar balik daripada awal, daripada asas, tapi tak makan masa yang lama. Okey. Nak tanya dengan lebih lanjut, nombor saya letakkan dah dekat atas kepala saya ni, boleh hubungi kita insya-Allah. Berapa bayaran ahli? RM300 sekali je bayar seumur hidup. Sekali je bayar seumur hidup. Maksudnya nak jadi ahli tu tak ada yuran-yuran bulanan-bulanan nak kena bayar, tidak ada. Sekali je RM300. Okey. Sekali sahaja bayar, one off RM300. Lepas tu dah jadi ahli, belajar sampai bila-bila. Bismillah. Okey, baik. Kita masuk pula pada ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-10 saya bacakan dulu. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum. Adullukum bukan adullakum bukan adulla tetapi adullu. Betul, Puan Cik Ani, nombor yang Puan tuliskan dekat situ betul. Itu nombor kita. Cuma saya tak boleh nak sebut dalam live, dia sensitif. Kan kalau kita sebut nombor pun takut kena itulah, kena inilah, kena ban lah, kena apa benda. Jadi saya tak boleh nak sebut benda tu. Tapi itulah nombornya. Ada bacaan personal ke dengan ustaz? Ada. Yang jadi ahli nak buat bacaan secara personal ada, boleh, tak ada masalah. Kita adakan sesi appointment tu lah. Okey. Adullukum ala tijaratin tunjikum jangan tijaratin tunji. Kalau orang yang tak belajar, tuan-tuan dan puan, kalau orang yang tak belajar, dia tak tahu benda ni dengung. Dia tak tahu benda ni dengung. Ataupun ada orang yang belajar, memang dia belajar selama ni, tapi dia tak belajar yang betul-betul sampaikan dia baca ikhfa tu tak betul. Boleh talaki dengan Ustaz Izwan atau Ustaz Zul, betul. Tapi biasa talaki dengan saya lah. Bukan dengan Ustaz Izwan. Ustaz Izwan tak ada buat talaki. Biasa kalau talaki saya. Okey? Biasa kalau talaki saya yang handle. Nak baca mana-mana surah boleh, betul. Tak kisah mana-mana surah, pilihan sendiri boleh, tak ada masalah. Baik. Tijaratin. Dia macam tu. Dia bukan tijaratin tun. Dia bukan macam tu. Okey, dia kena samar-samar. Tijaratin tunji. Okey, ikhfa hakiki nama dia. Macam mana nak join talaki? Hubungi kita. Okey, hubungi kita. Wahab kita, nombor dekat atas kepala saya. Bagi tahu nak buat talaki. Nanti kita akan setkan masa, kita akan setkan hari, kita akan setkan tarikh yang ada kosong untuk buat talaki. Tijaratin tunjikum min. Rapatkan bibir dekat sini, dengungkan dua harakat, idgham mislain saghir. Kum min azabin. Masa dan waktu bila hubungi kita.
Saya tak boleh nak bagi tahu sekarang sebab benda ni jadual disusun oleh admin kita, Encik Farhan. Okey, nanti kalau dah hubungi kita baru kita akan setkan bila. Kita akan tengok bila kekosongan, bila ada kosong kita akan masukkan slot, tak boleh cakap sekarang. Tak boleh kata esoklah baca, lusa lah baca, tak. Sebab kita punya jadual biasa sebulan tu dah ada lah. Daripada 1 hari bulan sampai 30 hari bulan tu biasa kita dah susun dah. Satu sesi berapa minit? Setengah jam. Satu sesi setengah jam. Cara online ke Ustaz? Ya, betul, online. Kita akan call. Okay, online lah kan? Online. Kalau offline tu, kalau nak datang sini, kalau dekat ke rumah ke apa, datang lah boleh, tak ada masalah. Min azabin, nun mati izhar halki, bin tanwin selari izhar halki. Okay, min azabin alim, lim mad arid disukun lah, 2, 4 atau 6 harakat. Okay, pukul 9 masih buat lagi ke? Pukul 9 kita dah tukar kepada pukul 12 tengah hari. Benda yang sama juga macam dulu pukul 9, tetapi waktu sahaja kita tukarkan kepada 12 tengah hari. Kiranya pukul 9 dah tak ada, tapi benda yang sama itu kita drag, kita bawa pada jam 12 tengah hari. Okay. Kalau ada apa-apa persoalan, saya minta tolong hubungi kita boleh. Saya takut ada soalan-soalan penting yang saya terlepas pandang ke, tak dapat jawapan ke, saya minta maaf lah. Nanti kan tak terjawab pula soalan tuan-tuan dan puan. Apa-apa pertanyaan, apa-apa persoalan, hubungi kita. Saya tak mampu nak menjawab semua soalan dalam live ini. Minta maaf Mana saya nampak, mana saya sempat jawab, saya sempat jawab lah. Saya jawab. Kalau tak sempat tu, tak terjawab soalan tuan-tuan dan puan, hubungi kita. Okey, saya letakkan dekat atas ni nombor telefon ni. Okey, saya tak letakkan saja-saja. Bukan buat hiasan ke apa, tak. Untuk tuan-tuan puan nampak, ambil, catat, simpan, hubungi kita. Okey. Apa-apa pertanyaan, tanya kita, wahab kita. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11 Kalau belum jadi ahli, boleh tak bertalaki dengan ustaz? Boleh. Boleh. Ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Nak hubungi dengan Cik Farhan dulu ke atau ustaz dulu? Nombor buatan ni nombor Cik Farhan. Hubungi Cik Farhan. Apa-apa hubungi Cik Farhan. Cik Farhan admin. Apa-apa hubungi nombor Cik Farhan. Nombor dekat atas kepala saya ni. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tu'minu bukan yu'minu, bukan ya ta, tuan-tuan dan puan, daripada tadika, daripada kecil, daripada umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, daripada sekolah rendah, tuan-tuan dan puan. Dah belajar, kalau titik dekat atas ta, kalau titik dekat bawah ya. Tiba-tiba umur dah makin naik, dah makin meningkat, dah makin warga emas, tukar pula yang ta jadi ya, yang ya jadi ta. Tengok baik-baik tuan-tuan dan puan. Sebelum baca tengok dulu. Bukan tengok masa baca. Sebelum baca tu kena tengok dululah. Macam ni kan. Kita dah tahu kita ni matanya rabun, matanya dah kabur-kabur, matanya tak nampak. Jadi sebelum baca tu kita tengok dulu. Buka dulu, buka cermin mata, buka pula. Pakai cermin mata tengok, oh titik dekat atas, ta, baris depan tu, tu'minu. Jangan baca yu'minu. Okey, tengok baik-baik tengok baik-baik. Saya faham kalau dah tua, dah rabun, masalah kesihatan semua, ya betul. Tapi dari side saya sebagai yang mengajar Al-Quran, apa-apa pun memang saya cuma boleh cakap berhati-hati, tengok baik-baik, itu je lah. Saya tak boleh lah nak cakap rabun ke, dah tua ke, okay, tak apa, buat salah tak apa, dimaafkan. Tak lah.
Okey, macam mana pun rabun ke, sakit ke, kabur-kabur ke, terlindung ke, selaput ke apa ke, saya cuma boleh cakap berhati-hati. Tengok dulu. Sebelum baca tu scan dulu, tengok dulu. Okey? Itu je lah yang orang panggil apa? Yang saya boleh nasihatkan lah. Okey, baik. Baik. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa rasulihi, dua harakat mat silah qasirah. Wa tujahidu, jangan terbalik, jangan wa tuhajidu, contohlah kan, ja datang dulu. Wa tujahidu, ja dua harakat mat asli wa tujahiduna fi sabilillah, sabilillah, bukan sabilillah, bukan sabilillah, sabilillah. Lafzul jalalah ini kena baca dengan tarqiq, kena baca dengan nipis kerana huruf sebelumnya berbaris bawah. Bila nak baca perkataan Allah ini dengan tebal? Kalau huruf sebelumnya berbaris atas ataupun berbaris depan, barulah kita baca dengan tebal. Tetapi kalau perkataan Allah itu sebelumnya baris bawah, maka kita baca dengan nipis. Sabilillah, itulah nipis. Bukan sabilillah, sabilillah, bukan. Sabilillah. Okey. Fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dengungkan nun kosong bertemu dengan fa, ikhfa hakiki Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Zalikum khairul lakum, khairul la, tak payah khairul lakum, tak payah dengung sebab masukkan dekat lam sabdu terus idgham bila gunna. Khairul rul, khairul lakum in kuntum, ikhfa hakiki, in kuntum, bukan in kuntum, bukan. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Boleh dapat untuk ayat 11, kemudian ayat 12. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum kum, semua yang ada kum, semua yang ada mim mati, mim sukun, itulah dia izhar syafawi. Tak payah tengok dia jumpa apa, tak payah tengok jumpa apa, tak payah. Nanti Kang, susahnya Ustaz tajwid nak kena hafal satu-satu. Mim mati bertemu hamzah, mim mati bertemu ta, bertemu jim, bertemu dal, bertemu apa, bertemu. Tak payah. Nanti pening. Okey, tuan-tuan puan bukan nak belajar tajwid tu nak kena jawab exam ke apa ke, tak ada. Okey, ingat mim dalam Quran Resam Usmani yang kita pakai pada hari ini, mim itu kalau ada tanda sukun, mim itu kalau ada tanda mati,
maka itulah dia izhar syafawi. Kenapa saya cakap tak payah tengok bertemu apa, tak payah tengok bertemu apa? Sebab terlalu banyak. Okey, tengok ni. Mim mati yang ni bertemu dengan zal, okey? Izhar syafawi. Yang ini pula mim mati bertemu dengan waw. Nampak? Izhar syafawi. Yang ini mim mati bertemu dengan jim. Izhar syafawi. Nampak? Semua izhar syafawi. Sebab tu saya cakap tak payah tengok dia bertemu apa. Kalau pakai resam Usmani dah senang, dah mudah, dah simple. Mim mati, mim sukun, itulah izhar syafawi. Okey, nampak tak? Sebenarnya nak belajar tajwid tak susah tuan-tuan dan puan. Dia jadi susah ni kalau kita menyusahkan dia. Okey? Kalau kita sendiri menyusahkan dia jadi susah. Dia sebenarnya ada cara yang simple lah. Tapi macam mana pun belajar tajwid kena berguru lah kan. Kena berguru. Kalau belajar seorang-seorang memang takut tersilap lah. Macam mana apa-apa belajar pun kena berguru, betul lah. Lagi-lagi tajwid. Tajwid ni tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan dah faham betul-betul, sangat-sangat mudah sebenarnya. Tak payah tengok, tak payah buka mata. Tutup mata, orang tanya apa bertemu apa, sap kita boleh jawab. Apa bertemu apa, kita boleh jawab. Apa bertemu apa, kita boleh jawab. Sebab semua dah dalam ni. Semua dah dalam kepala. Tapi macam mana pun memang awal-awal memanglah susah. Siapa je yang belajar tiba-tiba pandai, tak ada. Saya belajar tajwid tuan-tuan puan daripada umur saya 7 tahun sampai umur saya 25 tahun. 23, 24, 25. Lebih kurang macam tu lah. Saya tak tahu, saya dah lupa lah. Tapi lepas saya, maksudnya sampai saya degree lah. Saya belajar daripada sekolah rendah. Kemudian sampai saya ke degree. Bayangkan, apa yang kita belajar daripada sekolah rendah sampai saya habis degree, benda yang sama je. Bukannya kata bila sekolah rendah tajwid dia macam ni, sekolah menengah tajwid dia lain sikit, okey, masuk diploma lain sikit, degree lain sikit. Tak. Apa yang kita belajar daripada sekolah rendah sampai ke degree, itulah satu je benda. Tapi memang susah. Memang susah. Tak dapat dinafikan. Memang susah. Tapi benda tu susah ke tak susah, dia bergantung kepada diri kita sendiri. Yang kedua, bergantung kepada siapa yang kita belajar. Dengan siapa? Guru siapa? Sebab kadang-kadang ada guru-guru ni, dia ikut orang lah kan. Saya tak kata semua orang lah. Tapi kadang-kadang ada guru-guru ni, dia memang jenis yang menyampaikan dengan cara yang susah. Supaya, dia bukanlah nak kata dia jahat ke tidak. Dia menyampaikan dengan cara yang susah supaya tuan-tuan puan dapat faham betul-betul benda tu. So pada masa akan datang, sesusah macam mana pun tuan-tuan puan dah lalui semua tu, dah faham. Tapi ada guru yang nak menyampaikan dengan cara yang mudah. Tengoklah tuan-tuan puan selesanya dengan siapa. Kalau misal kata dengan cara pengajaran saya, contoh, dengan cara pengajaran saya macam tuan-tuan puan tak boleh nak ngam, tak boleh nak masuk kan. Nak belajar dengan ustaz-ustaz lain, belajar, tak ada masalah. Tapi jenis saya memang selagi saya boleh ajar cara mudah, saya akan mudahkan lagi. Dah mudah, saya mudahkan lagi. Dah mudah, saya mudahkan lagi. Sebab apa? Saya tak nak tuan-tuan puan rasa belajar Al-Quran ataupun belajar tajwid itu benda yang susah. Sebab kalau kita dah tanam siap-siap dalam kepala kita, tajwid susah, sampai bila-bila lah kita akan pegang benda tu. Lama-lama dia akan melekat dekat dalam diri kita. Kata belajar tajwid je, tak nak lah. Padahal tak belajar pun lagi. Okey? So kena usaha tu kena lebih sikit, kena pandai cari guru lah. Yang penting buat nota, buat latihan, kena selalu, kena istiqamah, itu yang paling penting. Okey? Boleh? Kat mana tadi kita? Okey, kat sini tadi. Baik, kemudian bismillah. Jannah, nun sabdu dengungkan dengan 2 harakat, wajibul ghunnah. Jannah, na panjangkan dengan 2 harakat. Kenapa? Sebab ada alif kecil, mak asli. Jannatil, ikhfa hakiki,
samar-samar lah. Ikhfa hakiki samar-samar. Jangan tin. Lidah jangan naik ke langit. Itu dia punya kunci dia yang kena pegang baik-baik. Kalau saya kata dengung, semua orang boleh dengung. Kalau saya kata dengung, semua orang baca dengung. Tetapi tengok lidah tu macam mana. Okay. So ikhfa hakiki, lidah jangan cecah lelangit. Lidah jangan naik, jangan gerakkan. Biarkan dia terapung di tengah-tengah. Jannatin tajri min, sama juga, ini pun sama, ikhfa hakiki. Min pedas tahtihal anhar wa masakina tayyibatan fi, ikhfa hakiki bukan tayyibatan tetapi tayyibatan fi jannah. Sama macam atas ni tadi, nun sabdu wajibul gunnah, 2 harakat dengung, dan na itu ada alif kecil, maka dibaca dengan panjang 2 harakat ma asli. Fi jannati adn. Lantunkan sikit huruf dal dan bunyikan sedikit huruf nun dekat belakang. Jannati adn. Jannati adn. Ustaz, saya dah try 189 kali. Memang tak boleh. Kalau dah sampai 100 lebih, 200 lebih kali, tak boleh juga. Jangan seksa diri. Sambung. Jannati adnin zalik. Berhenti dekat zalik. Lepas tu ambil balik. Zalikal fawzul azim. Okey? Jangan tak boleh. Tak bunyi lah. Pap, tutup Quran, tidur. Jangan macam tu tuan-tuan puan. Dia ada cara dia. Okey, dia ada cara dia. Tumpang belajar boleh, tak ada masalah. Dulu saya tak tahu juga tajwid. Alhamdulillah bila berjumpa dengan cepat Quran, saya dah tahu dan faham. Alhamdulillah. Itu yang kita nak tuan-tuan puan. Semua orang pun sama. Tugas saya ni sekadar orang panggil apa? Mengingatkan apa yang saya boleh kongsi, saya kongsi. Tapi tuan-tuan puan, saya sangat-sangat berdoa lah. Saya sentiasa berdoa kepada Allah, mengharapkan supaya apa yang saya sampaikan, setiap patah perkataan yang keluar daripada mulut saya ni, semoga ianya menjadi perkara yang bermanfaat lah, yang tuan-tuan puan akan ingat sampai mati. Okey, akan ingat sampai mati. Saya kata apa dia? Huruf dot jangan lantun, ingat sampai mati. Okey, huruf qaf dengan huruf to, kalau lantun tu mulut nak kena buat apa? Bulatkan, ingat sampai mati. Okey, nampak sabdu, lekat terus, ingat sampai mati. Mim yang bertanda mati, izhar syafawi, ingat sampai mati. Okey, so benda-benda macam tu lah, kena ingat betul-betul. Saya memang susah nak belajar tajwid. Selalu apa ni? Saya memang susah nak belajar tajwid. Selalu kan tibai je ustaz. Wah, jangan sampai tibai macam tu je. Ya betul, susah tu memang susah. Tetapi kalau orang lain boleh, kenapa kita tak boleh? Kalau betul-betul susah, semua orang tak boleh. Semua orang tak boleh, tak ada satu pun yang boleh. Tapi kenapa ada orang boleh, kenapa ada orang yang boleh belajar, yang budak kecil boleh, yang dah tua, yang umur baru dah 70 80 baru nak belajar pun boleh. Kenapa? Maksudnya benda tu boleh dibelajar lah. Boleh dipelajari. Baik. Zalikal fawzul azim. Zim mad arid li sukun 2, 4 atau 6 harakat. Tuan-tuan puan, kita masuk pada ayat yang ke-13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa ukhra tuhibbunaha. Tuhibbu bukan yuhibbu, bukan ya tetapi ta. Ingat sampai mati. Ingat sampai mati. Okey. Wa ukhra tuhibbunaha.
Nasrum minallah. Nasrum. Jumpa mim sabdu, ingat sampai mati. Jumpa mim sabdu, rapatkan bibir terus. Jumpa je mim sabdu, rapatkan bibir. Jumpa je mim sabdu, rapatkan bibir. Jumpa je mim sabdu, rapatkan bibir. Supaya tak adalah nanti baca Nasrul minallah. Saya dengung Ustaz. Ustaz tak dengar ke saya dengung? Nasrul, Nasrul. Ya, betul. Memang dengung. Memang betul dengung. Tapi dengung dengan cara dengung apa? Ini sepatutnya dengung idgham ma'al gunnah. Tetapi ya tuan-tuan puan pergi dengungkan dengan dengung ikhfa tu dah kenapa? Boleh tak? Okey. So, Nasrum itu tips saya. Tak tahu nama huruf, asyik tertukar, asyik terlupa nama kalimah, nama hukum tajwid, tak ada masalah tuan-tuan puan. Yang penting bacaan kita tu apa yang keluar daripada mulut kita. Jangan kalau jawab exam ni secara bertulis, secara teori, kalau jawab soalan-soalan hukum-hukum tajwid ni, semua betul, 100% semua betul. Bila baca tonggang terbalik pun tak guna juga tuan-tuan dan puan. So ingat, prioriti dia, nombor 1 dia adalah bacaan kena betul. Yang kedua barulah datang hafal nama-nama tajwid. Tapi kalau tuan-tuan dan puan belajar tajwid, secara automatik bacaan akan betul. Dia punya hubungan dia macam tu. Dia punya kaitan dia macam tu lah. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan belajar sebutan sahaja, okay, nama-nama tajwid tu susah nak hafal. Tapi kalau tuan-tuan puan belajar nama tajwid semua tu, insya-Allah sebutan akan ikut benda tu, selari macam tu. Okey? Dia akan ikut selari macam tu. Sebab apa? Sebab saya pun mengalami ataupun saya pun melalui pengalaman yang sama juga macam tu. Okey? Dulu kita belajar masa kecil-kecil, kita tak belajar tajwid. Kita belajar sebutan je. Itu yang kita rasa macam senang je baca Quran sebenarnya, tapi tajwid ni ya Allah susahnya lah. Yang ada idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa ada syafawi, ikhfa ada hakiki. Jadi kita rasa benda tu susah. Tapi bila once kita dah power lah, ataupun senang cakap kita punya basic dari segi sebutan-sebutan tu semua dah betul, lepas tu kita belajar tajwid pula, dia akan jadi lebih mudah. Sebab kita dah nampak, kita belajar tajwid tu mula-mula susah, tapi bila kita nampak idgham ma'al gunnah, maksudnya masuk bersama dengung. So bila mim sabdu tu, tujuan saya suruh rapatkan bibir tu supaya kita boleh masuk. So sebenarnya idgham masuk tu adalah untuk kita idgham. Lepas tu lepas kita jumpa mim sabdu tu, kita nak kena buat apa? Kita nak kena dengungkan 2 harakat. Dengung dalam bahasa Arab gunnah. So jadilah dia idgham ma'al gunnah. Kalau jumpa dengan lam sabdu, ustaz cakap tak payah dengung. Kenapa? Sebab dia masuk sahaja. Idgham adalah bahasa Melayu dia adalah masuk. Idgham. Okey, idgham. Jangan dengung, tak dengung. La gunnah. Idgham bila gunnah. So bila jumpa dengan lam sabdu, idgham bila gunnah. Nampak tak? Saya punya cara belajar macam tu. Saya punya cara belajar macam tu. Saya dulu kecil-kecil pun saya tak belajar tajwid juga. Belajar gitulah, ingat lupa je lah. Tapi saya boleh baca Quran. Tapi bila kita dah boleh baca Quran tu, kita belajar tajwid, dia akan jadi lebih mudah. Sebab kita nampak benda tu. Okey, saya nak apa yang saya dapat, apa yang saya rasa, apa yang saya alami, tuan-tuan pun dapat benda yang sama juga. Itulah saya bersungguh-sungguh mengajarkan dalam live ini supaya tuan-tuan dapat pandai baca Quran, dapat pandai tajwid. Saya doakan insya-Allah, saya doakan sentiasa insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Minallahi wa fathun qarib. Jangan wa fathun, jangan hun, jangan. Wa fathun ikhfa hakiki. Wa fathun qarib. Dulu punya korib tinggal jauh-jauh. Saya dulu ustaz belajar memang tak ada kol-kolah ustaz. Sebenarnya buat macam mana sampai dah tua, lidah dah keras, lembutkan balik. Lidah dah keras, lembutkan balik. Okey?
Qarib yang dulu-dulu dah. Kesalahan-kesalahan yang dulu dah kita jadikan pengajaran. Yang sekarang yang kita tengah hadap ni, macam mana kita belajar sekarang ni, itu yang kita belajar. Wa fathun qarib. Qarib. Jangan qarib. Qarib. Tak nak. Banyak saya cakap. Aduh, sakit tekak. Bismillah. Tak apa dah, nak habis dah. Wa basyiril mu'minin. Panjangkan nin itu 2, 4 atau 6 harakat ma'arid li sukun. Kita masuk pada ayat yang ke-14, ayat yang terakhir untuk hari ini. Saya pergi sekali lalu je panjang ayat 14 ni. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam. قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ya ayyuhallazina. Ya panjang 4 ataupun 5 harakat mad jaiz munfasil. Amanu 2 harakat mad badal, nu 2 harakat mad asli. Kunu 2 harakat, ada waw kosong mad asli. Nu ada ombak di sini, mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Ikhfa hakiki Ansarallah. Jangan rullah, jangan ru tetapi ra kat sini tak boleh salah. Dekat sini tak boleh salah. Nanti dia boleh berubah maksud. Okey? Ansarallah bukan ru Saya ingatkan sekali lagi, bukan ru tetapi ra. Ansarallah kama qala Isa bin sabnu, lantunkan ba ni qalqalah sughra, sabnu Maryam lil hawariyina. Tekankan sabdu pada ya ini, okey, dan panjangkan yi itu dengan 2 harakat mad tamkin. Hawariyina man ansari. Ikhfa hakiki. Ansari panjang ri 4 ataupun 5 harakat mad jaiz munfasil. Ilallah qalal hawariyuna. Yang ni tadi hawariyi, yang ini hawariyu. Okey? Qalal hawariyuna nahnu, ha pedas, nahnu ansa. Ikhfa hakiki, nun kosong bertemu dengan sad, dengungkan. Ansarullah. Nampak? Sebab tu tadi saya kata ke atas ni tak boleh salah baris. Yang ini ra, yang ini ru. Ada beza maksud dia. Nampak macam sama saja, satu baris je tertukar. Tapi baris itulah, satu baris atas, satu baris depan. Baris itulah yang membuatkan ayat itu dia pergi dia macam mana. Bentuk ayat tu macam mana susunan dia. Tak boleh salah. Yang ini tadi ansara, ansarallah. Yang ini ansarullah. Okey. Kemudian fa'amanat ta. Masukkan terus nun dekat ta, lekatkan. Ta yang ni buang jauh-jauh, tak payah dipening-peningkan. Fa'amanat
Ta'ifatum, panjangkan ta 4 ataupun 5 harakat, mad wajib muttasil. Ifatum, jumpa dengan mim sabdu. Saya ulang banyak kali tadi kan. Apa dia? Kalau jumpa dengan mim sabdu, rapatkan terus bibir, dengungkan 2 harakat. Tum min bani Israil. Bani ni 4 ataupun 5 harakat, mad jaiz. Isra, mad wajib muttasil, sama juga 4 ataupun 5 harakat. Wa kafarat, sama macam ni tadi. Fa amanat, to, ini pun sama. Wa kafarat, to, masukkan terus dekat sinilah, idgham mutajanisain. Wa kafarat taifah, tukarkan ta marbutah ini menjadi huruf ha kalau berhenti. Fa ayyadnal, lantunkan dalnya, jangan fa ayyadnal, jangan yad. Fa ayyad, kena lantunkan. Fa ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim, mim mati, izhar syafawi. Fa asbahu, ha pedas bukan fa asbahu, tetapi fa asbahu. Fa asbahu zahirin. Dha dibaca dengan 2 harakat mad asli. Hirin, rin dibaca dengan 2, 4 atau 6 harakat mad arid lis-sukun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Okey. So itu dah bacaan kita ataupun pembelajaran kita yang kita sama-sama dapat pelajari pada hari ini. Banyak saya bercakap hari ini, banyak saya membebel hari ini. Diharapkan dengan apa yang saya cakap, apa yang saya duk bebelkan bukanlah benda-benda yang kosong, bukanlah sekadar membuang masa sahaja, tetapi diharapkan dengan setiap patah perkataan, setiap apa yang keluar daripada mulut saya, setiap perkataan-perkataan, percakapan, apa yang keluar daripada mulut saya, semuanya benda-benda yang mendatangkan faedah, mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi itu dia bacaan kita pada hari ini. Semoga tuan-tuan dan puan beroleh manfaat. Okey, dapat memperbaiki bacaan Al-Quran, dapat memperbetulkan, dapat mencantikkan bacaan Al-Quran tuan-tuan dan puan semua. Okey. Dan apa yang saya duk cakapkan itu ingat baik-baik. Kalau perlu catat tuan-tuan dan puan, ingat sampai mati. Okey. Kalau belajarlah dengan orang lain sekalipun tak kisah, tapi apa yang saya ajarkan ni jangan lupa. Okey, ingat sampai bila-bila, insya-Allah. Okey. So untuk tuan-tuan dan puan, saya rasa untuk hari ini tak sempat dah, rasanya saya nak back kuning apa semua dah terlalu lewat sangat. Cumanya tuan-tuan dan puan, tadi saya dalam live tadi saya bagi tahu banyak kali, kena belajar daripada awal, kena belajar daripada awal, kena belajar daripada awal, kena belajar basic, kena jadi ahli dan sebagainya. Ambil terus nombor dekat atas kepala saya ni. Ambil nombor dekat atas kepala saya ni. Tadi yang kata ada nak jadi ahli, ada yang kata nak buat talaki, ada yang kata nak buat appointment, semua tu. Ambil nombor telefon saya. Dan tadi ada persoalan-persoalan yang mungkin saya tak terjawab, terlepas pandang ke, komen laju sangat ke, ataupun saya tak nampak ke apa ke, hubungi kita. Tolong hubungi kita, apa-apa persoalan pun yang mana kita boleh jawab, kita boleh bantu, kita akan bantu, insya-Allah. Okey. Mana-mana yang saya tak terjawab di dalam live tadilah, apa-apa urusan sekalipun, ambil nombor telefon ni, WhatsApp kita. Okey, tolong hubungi kita 011-1621-7797. Jadi saya rasa cukuplah sampai di sini dulu. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua yang hadir menemani dari awal hingga ke akhir. Yang bagi gift saya tak perasan dekat atas tu. Bagi gift dia keluar dekat atas, jadi saya nampak komen je. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bagi gift, yang kongsi rezeki. Semoga Allah melipat gandakan lagi rezeki tuan-tuan dan puan, dan asbab daripada sedekah, asbab daripada infak, asbab daripada perkongsian rezeki tuan-tuan dan puan, semoga Allah mempermudahkan urusan tuan-tuan dan puan. Allah angkat segala penyakit yang ada dan Allah memberikan kesihatan yang baik, dan semoga Allah mematikan dengan husnul khatimah, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang join live ini, yang komen, okey, yang respon, yang share, yang like, yang tap-tap screen, semua orang lah. Okey, semua orang
Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Yang belum follow kita, jangan lupa follow kita. Jangan lupa temu janji kita esok macam biasa pada jam 3 petang dalam program Cepat Quran Tajwid. Kalau tak ada apa-apa aral, insya-Allah. Saya mohon ampun, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.